Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan kita bawakan satu pameran yang cukup istimewa dan berlangsung bermula 14 April yang lalu sehingga pertengahan Julai. Dan kepada anda yang membesar dengan komik gila-gila ini, Saya. Awak saya. Dan juga saya. Okey. Ni dia. Ni dia. Ini okay. dia. Ini yang terkini lah, edisi yang terkini. Cuma sekarang ni satu yang menarik ni, kalau yang besar ni dah besar, panjang dah dewasa dan sebagainya, masih lagi terimbau bila melihat kartun-kartun ataupun lukisan yang dipaparkan dalam majalah gila-gila ini. Ada lagi 3 Dara Penyitan. Ini antara favorite dah. Lamanya. Ya. Dan saya dulu suka segmen tanya soalan dengan Profesor Serba Tahu. Dan ini satu segmen yang mengajar kita menggunakan bahasa Inggeris dengan baik. English 1 to 2 ni. Yang awak buka saya tak sengaja ke apa? Taklah, memang saja. Saya tahu sebab connection tu ada kan. Okey, baik. Okey, dan juga satu lagi Jackie Jipang. Apa ni? From Typing with Love. Sebut kita ingat dan macam-macam lagi. Saleh Rock. Saleh Rock ni kena baru sikit lah. Saya zaman saya lah. Zaman awak Zaman saya. Okey, kita nak bersama dengan seorang individu ataupun pengasas bagi majalah gila-gila ini yang telah pun diterbitkan pada 1978. Masa tu saya berusia 2 tahun, bayangkan. Saya belum lahir lagi, tak maaf. Ya, sebab itulah. Punyalah lama dan menjadi sebahagian daripada kehidupan kita di rakyat Malaysia. Jadi kita tampilkan Cik Jaafar Taib bersama dengan Zaim. Assalamualaikum. Saya jawab lagu salam. Assalamualaikum, Cik Jaafar Taib. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Ini pelukis asal majalah gila-gila yang dah diterbitkan pada 1 April 1978. Saya rasa sangat bertuah kerana dapat bersama dengan Cik Jaafar sendiri. Lupa sebut Joya Sport. Ada juga. Joya Sport. Okey, mungkin nak dikongsikan sikit satu idea asal pada bermula kan menjadi salah seorang mereka yang penting untuk menerbitkan majalah gila-gila ni. Apa yang nak boleh dikongsikan oleh Cik Jaafar sendiri? Masa tu keadaan majalah komik ataupun kartun ni tak ada ataupun kurang di Malaysia lah. Jadi kita banyak tengok majalah-majalah barat ni daripada Amerika, kemudian daripada Mad Magazine misalnya yang cukup popular masa tu. Jadi kita 4 orang kan buat keputusan iaitu saudara Misha, saya, Cik Azman Yusof dan Zainal Buang. Jadi mengambil keputusan untuk terbitkan majalah yang berbentuk humor untuk negara kita lah, untuk masyarakat kita. Jadi kita tak apa fikir banyak lagi masa tu sebab memikirkan kekosongan yang begitu banyak untuk lokal ataupun tempatan karya-karya tempatan dalam bentuk yang macam ni amat kurang sekali. Jadi kalau ada pun masa tu cuma di surat khabar, itu pun sebagai sisipan di majalah filem misalnya masa tu. Dia tu semua sebagai sisipan. Tapi kita ambil keputusan yang kartun tu adalah tonggak majalah tu sendiri. Saya ingat masa saya dulu masa membaca majalah gila-gila ni, balik sekolah ni saya akan kadang beli majalah gila-gila ni sebab saya lihat setiap cerita yang ditampilkan semuanya kena-mena dengan kita kan, masyarakat ketika itu, kejadian ketika itu memang dan ditukar kepada satu benda yang lawak tapi berinformasi dan juga berakal kan. Sambil-sambil itu Cik Jaafar, jom kita ke sana, kita ceritakan lagi antara majalah-majalah yang Cik Jaafar bawakan, ada juga antara kenangan-kenangan ketika melukis ataupun menceritakan satu kisah di sini. Sebenarnya kan kalau juga ada ratusan ini kompilasi muka hadapan ya. Ini kompilasi sempena pelancaran pameran gila-gila di Petronas. Okey. Jadi kita pilih dalam 37 tahun itu cover hiasan kulit yang dipilih. Mengikut event ataupun keadaan masa itu yang sesuai. Jadi kita kaitkan dengan cover selalu. Baik. Saya ini soalan daripada kecil sampai sekarang. Kebetulan kita jumpa hari ni Cik Jaafar. Ini sebenarnya siapa sebenarnya? Ini sebenarnya kawan ni. Dia suka melawak. Jadi kita ambil letak gambar dia. Adakah dia salah seorang daripada kartunis? Bukan. Dia ni sebagai fotografer dulu di Time. Jadi dia selalu
melawak dengan kita. Yang itu juga kemungkinan lah majalah ni naik kerana muka dia lah. Jadi terjawablah misteri hampir 30 tahun. Dan dalam banyak karya yang Cik Jaafar hasilkan dalam majalah Gila-Gila ni, apa yang paling memberi kesan ataupun yang paling terkesan bukan saja kepada Jaafar secara peribadi tapi kepada pembaca-pembacanya lah, kalau dapat dikongsikan? Banyak sebenarnya, terutamanya macam Perwira Mak Gila oleh Rejab Han kan. Yang mana dia ni mempunyai keupayaan daripada segi menghasilkan karya-karya tempatan, terutamanya macam budaya yang berkaitan dengan budaya. Dan dia punya lawak tu sampai sekarang salah satu, dia kata kalau ada duit ni semua boleh jadi. Kalau tak ada duit macam-macam jadi. Itu di antara yang saya ingat sampai sekarang lah Rejab Han ni. Okey, kalau zaman kita dulu kita tak ada gadget, tak ada tapi inilah hiburan kanak-kanak pada zaman kami bertiga satu ketika dulu kan. Tapi di zaman kini bagaimana penerimaan generasi baru terhadap majalah Gila-Gila? Kadang-kadang tak semestinya kanak-kanak yang minat Gila-Gila ni, remaja, orang-orang yang dah ni pun minat baca buku-buku atau komik sebegini. Jaafar, sekarang ni kemungkinan tu adalah kesan bila adanya internet ni kan, dia menarik perhatian untuk pengisian masa tu, terutama pada kanak-kanak, dia lebih kepada internet, gadget. Begitu juga dengan kehadiran banyak komik-komik luar yang dialihbahasakan ke bahasa Melayu. Jadi dia terlampau banyak kalau dibandingkan zaman Gila-Gila awal dulu keluar. Memang tak ada. Boleh katakan tak ada. Jadi masa itu pun TV pun tak ada satu je. Sekarang ni ada berapa banyak. Betul. Itu baru kita cerita pasal TV. Kalau kita cerita pasal gadget ni tadi, dengan game dengan sebagainya kan, dengan apps dan majalah-majalah luar yang masuk kat sini kan. Jadi persaingan tu ataupun pilihan kepada pembaca tak sama dengan zaman masa Gila-Gila keluar. Bagus juga kalau kembalikan semula dari segi memupuk semangat baca di kalangan remaja juga, sebab saya lihat ejaan-ejaan ni gunakan pun ejaan yang penuh. Jadi macam kembalikan semula bahasa Melayu yang betul. Ni saya atas tiga Gelara Pinggitan dulu saya baca kan. Sekarang kisah baca 3 Gelara Pinggitan kisah tak pernah habis memang akan ada je. Tak pernah habis. Adakah dituakan ataupun macam mana? Selagi Jai tak dapat kahwin dengan 3 orang. Itulah. Kita tahu semua boleh baca di sini. Itu satu lagi, suatu ketika dahulu macam Gila-Gila covernya banyak menjurus juga kepada situasi semasa, termasuklah politik. Ketika itu bagaimana? Sebab ada karikatur menteri-menteri, ini tentang kempen minum kelapa muda, dan ada macam-macam lagi. Penerimaan ketika itu bagaimana? Kita tak ada memihak ke mana-mana, kita neutral. Cuma setiap isu, umpamanya macam Tan Sri Sanusi Junid tadi kan, dia mewawarkan kelapa muda, dan akhirnya sampai sekarang kelapa muda tu dah jadi satu minuman yang bermula daripada Tan Sri. Jadi kita cuma mengambil kesempatan itu kan, untuk enhance, untuk mewah-wahkan lagi kan. Jadi kalau dalam politik pun kita sentuh pun secara neutral kan. Bagaimana macam ni Musa Hitam, Tengku Razali repair balik UMNO tu kan, yang dah kemudian dituliskan tagline Selamat Hari Pekerja. Jadi satu yang positif yang dipaparkan. Mungkin sedikitlah mengenai lukisan yang dihasilkan. Ni yang terkini ni. Katanya malam tadi. Malam tadi. Ini watak gajah yang memang asyik terkena je gajah dia kan. Ini dalam Jungle Juice ni saya buat dulu. Ni siap. Jadi ni saya fikir-fikir tadi, saya terfikir ni kru TV3 tengah buat doku dekat wildlife lah, National Geographic lah. Jadi dia masuk hutan tu nak ambil gambar binatang liar apa semua, tapi binatang-binatang ni semua dah tahu dia orang nak masuk TV kan. Ni semua tak lari, bukan lari dia tak lari, yang lari orang yang lari, kru yang lari dulu. Ini malam tadi dia hasilkan. Malam tadi masih lagi ada sketches yang belum diimplementkan lagi. Ada sikit. Ini untuk kenang-kenangan TV3. Ini mahal ni, Jaafar type lukis ni yang terkini. Rebut nanti. Terima kasih banyak. Terima kasih.
Pada anda semua penonton-penonton Malaysia hari ini dan juga TV3 khasnya, lapangkan masa anda jika kita membesar dengan gila-gila ni. Apa kata kalau kita ke Galeri Petronas bagi menyaksikan pameran yang diadakan sempena dengan majalah ataupun komik yang memberikan kita hiburan namun tetap memberikan informasi yang terbaik. Dan kritik diri sendiri. Kritik diri sendiri. Mengetawakan diri sendiri. Betul. Memang boleh ketawa lah macam ni semua. Okey, terima kasih banyak Jafar. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Terus TV3 juga. The best. Legend ni, legend. Legenda. Harap datang ke pameran gila-gila di Petronas. Boleh insya-Allah. Sampai 15 hari. Sampai 15 sebelum raya boleh lagi. Okey. Sebanyak kita nak kongsi hari ini. Ini lukisan asal ni sebenarnya. Arwah Rashid Asmawi ni, From Typing with Love. Dan ini semua boleh dilihat di Galeri Petronas. Ya. Ditonton kepada umum juga. Okey. Kami nak baca. Banyak lagi. Menyeronok kan? Kita dah habis. Sampai ujung dah. Sampai ujung dah. Okey. Siaran untuk Malaysia hari ini edisi 29 Jun 2015, 12 Ramadan 1436 Hijrah. Teruskan berpuasa. Ya, selamat teruskan berpuasa. Senyum selalu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jumpa 6.30. Sampai. Assalamualaikum. Bye.